Okey, kembali lagi dalam saya punya YouTube channel lah. Kali ni saya nak main game GTA Anime. Yang seperti yang kamu nampak, semua nampak, watak saya ni adalah One Punch Man, Saitama. Tapi Saitama je jahat. Lari. Saitama je jahat . Okey. Cara nak tukar dia punya watak dia macam mana . Tekan ini, belakang ni. Trigger ni, trigger belakang ni. Tekan ni dan tekan ini. Serentak ini dengan ini. Bawa belakang ni satu dan ini. Serentak. Tekan serentak. Okey. Ada keluarlah dia punya cheat dia. Jadi kita pun boleh pilih. Tekan John Nagar. Apparende Els Her Persona Game. Itu dia. Lepas tu kita pilihlah watak-watak dia. Contoh saya jadi watak perempuan, jadi watak ni anime. Semuanya watak anime lah. Lepas tu tekan tabela seguente untuk menukar skin lain . Itu dia. Hunter x Hunter, One Piece pun ada, Raikage, Dio, Jiren Dragon Ball pun ada. Okey . Check lain. Cari yang best sikit watak dia . Banyak skin dia ni. Powerpuff Girl pun ada. Tapi itulah Kamen Rider tak ada. Watak Kamen Rider tak ada. Itu yang tak sedap tu. Ultraman pun tak ada watak dia. Kalau ada best lah. Uzumaki Naruto pun ada. Boruto ni Boruto. Okey. Ichigo Bleach, Fusion Ball, Dragon Ball pun ada ni. Dragon Ball pun ada, nampak. Boku no Hero ada, Naruto, Kabuto . Naruto. Kabuto bukan Kamen Rider Kabuto . Naruto . Dan ada juga lah banyak anime yang saya tak tahu siapa. Bills. Piccolo pun ada, nampak Piccolo. Tu. Rock Lee. Rock Lee pun ada. Tsukasa. Tok skin ni banyak tau. Gohan. Nak jadi watak apa ya? Pain. Pain jadi jahat. Tapi nak jadi Goku rasanya. Jadi Goku best juga. Lepas tu tekan Voltar . Voltar.
keluar. Tekan Volta lagi keluar. Okey, tekan Volta lagi. Tekan ni lah. Lepas tu tekan ni. Nak keluar tekan ni je lah, senang. Jadi kuku, nampak? Jadi kuku. Selain dapat skin, dia boleh ambil kereta, kapal terbang, helikopter. Lari. Okey, kita nak tukar lain juga. Tekan ini. Tekan ni. Tekan ni. Tekan ni. Serentak. Serentak Okey. Kita boleh pilih vehicle dia Vehicle dia pun okey. Ada juga vehicle dia. Porsche ada. Honda. Ni kereta dia lah ni. Di 4 GTA 6 ada GTA anime. Mati. Sebab dalam kereta dia kalau kena tu dia akan kalah. Okey, seperti biasa. Tekan ini dan tekan ini. Serentak. Tekan Jugador. Tekan Apparentia. Tekan Stolher Personagen. Tabela Seguinte. Itu kalau lain Kakashi. Gara apa dia? Okeylah, itu sajalah. Saya tunjuk. Assalamualaikum.